Kita lihat pula soalan nombor 3 karangan BMSPM 2016, karangan tentang banjir. Sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar telah menyebabkan berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak. Berikan komen anda. Kamu pernah buat karangan berikan komen anda? I like durian. What's your comment? Malaysians are reckless drivers. What's your comment? What's your comment? Komen anda ni memberi satu ruang yang luas kepada kamu. Kamu boleh tulis macam-macam. Okey, untuk topik ini macam mana? Nombor 1, topik ini jelas. Topik ini berkaitan dengan isu banjir. Kalau banjir macam kemalangan jalan raya, pencemaran alam, penyakit berjangkit, banjir, topik macam ni, biasanya kita boleh lihat daripada 3 skop. 1, 2, 3 skop. Skop pertama, kita boleh lihat apakah sebab-sebab berlakunya banjir. Apakah kesan-kesan daripada isu ini, biasanya kesan negatif, dan bagaimanakah masalah ini dapat diatasi. Saya boleh fikir daripada sebab, kesan dan langkah kerana soalan menanya komen saya. What's my comment? Tapi ini tidak bermaksud kamu boleh tulis apa kamu suka. Tidak bermaksud. Okey, apa kehendak soalan? Soalan kata isu tentang banjir. Dan dia kata telah membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak. Okey, banjir ini meninggalkan pelbagai kesusahan. Kesusahan ialah kesan-kesan negatif kepada siapa? Banyak pihak ni kepada siapa? 1, dia meninggalkan kesukaran kepada kesusahan kepada masyarakat. Okey, tuliskan 1, masyarakat. 2, kepada golongan petani, golongan nelayan, malah kepada kerajaan. Banjir boleh membawa masalah kepada kerajaan. Kos penyelenggaraan meningkat. Kerajaan terpaksa menjaga mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di pertempatan-pertempatan sementara. Termasuk kerajaan boleh menerima padah jika berlakunya banjir. Jadi kesan kepada pihak-pihak ini pelbagai kesusahan. Kamu kena nyatakan apakah pelbagai kesusahan. Kesusahan dari segi menjejaskan apa? Kalau masyarakat menjejaskan kesejahteraan hidup mereka, menjejaskan kesejahteraan hidup masyarakat. Okey, menjejaskan kesejahteraan hidup masyarakat, menjejaskan apa lagi? Ekonomi, pendapatan nelayan, hasil-hasil petani musnah, pertanian musnah, binatang semua mati, tanaman semua rosak. Semua ini boleh menjadi akibat ataupun kesusahan kepada golongan petani nelayan directly economically they are affected banjir. Okay, dari segi kerajaan melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi, macam-macam yang kerajaan perlu buat. Kerajaan perlu membina benteng, macam-macam usaha perlu dibuat bagi menghadapi banjir yang bakal datang tahun yang seterusnya ataupun pada masa akan datang. Jadi banjir saya berbincang sebab, saya berbincang kesan, saya berbincang langkah. Tapi fokus soalannya apa? Tengok secara jujur apakah fokus soalannya. Fokus ini kata pelbagai kesusahan, maknanya kesan. Kepada banyak pihak, maknanya kesan. Jadi karangan kamu mesti fokuskan kesan-kesan banjir. Tapi sebelum tu dia kata sikap kurang prihatin terhadap alam sekitar lah yang telah menyebabkan berlakunya banjir. Jadi apa sebab? Sebabnya ialah sikap kurang prihatin terhadap alam. Siapa tak prihatin? 1, siapa tidak prihatin? Pemaju-pemaju tidak prihatin. Okey, mereka menjalankan pembangunan yang tidak mesra alam. It's not eco-friendly or environment friendly. Tidak mesra alam. Pembangunan dia tidak mesra alam. Dan satu lagi, siapa lagi? Satu lagi perkara di sini adalah pencemaran. Pencemaran sungai boleh menyebabkan banjir. Pencemaran sungai boleh mengakibatkan kejadian banjir. Jadi saya mulakan karangan dengan sebab-sebab berlakunya banjir. Dalam bahagian isi ya, bukan pengenalan. Pengenalan you can write something else. Something else. What something else in pengenalan? Kalau sebab banjir, kesan banjir, langkah banjir ada di sini, kamu boleh tulis tentang alam semula jadi yang semakin tercemar dalam pengenalan.
generally about alam. Towards the end bawa cerita banjir. Lepas tu kenapa? Kenapa banjir? 1 perenggan. Kesan-kesan banjir 2, 3, 4 perenggan. 1 perenggan atau 2 perenggan terakhir kamu boleh tulis langkah-langkah. Siapa boleh mengatasi masalah ini? 1, kerajaan. Kerajaan boleh melaksanakan undang-undang. Kerajaan boleh melaksanakan kempen-kempen. 2, pihak pemaju. Pihak pemaju apa yang dia boleh buat? Pemaju perumahan apa yang dia boleh buat? Dia boleh import teknologi hijau, teknologi yang lebih mesra alam. Teknologi hijau ataupun teknologi yang mesra alam ketika membina bangunan-bangunan, ketika membawa pembangunan fizikal dalam negara, supaya pembangunan yang dibawa itu tidak mencemarkan alam, merosakkan alam, sehingga berlakunya banjir yang membawa pelbagai kesusahan kepada banyak pihak, Ini sepatutnya pendekatan yang telah kamu ambil, kerana soalan minta komen. Kamu tulis 2 perenggan sebab apa? We should accept actually. Harus diterima kerana soalan dah sebut sikap orang prihatin. So you have to explain apa tu tak prihatin. Siapa yang tak prihatin? Siapa? Pemaju tak prihatin. Apa tu sikap tak prihatin? Pembangunan tidak mesra alam, berlaku pencemaran sungai. Semua ini adalah sebab-sebab. Dan akibat ini berlakunya kesan-kesan kepada masyarakat, kepada pelbagai pihak daripada masyarakat kepada petani, nelayan, malah kepada kerajaan. Ia boleh menjejaskan dari segi ekonomi, dari segi sosial, kehidupan seharian masyarakat terjejas dengan teruk. Untuk masyarakat ini, termasuk masyarakat di kawasan bandar. Sekarang di kawasan bandar ada satu fenomena baru, iaitu banjir kilat. Kalau kamu tinggal di kawasan seperti Puchong, hujan 1 jam habis, kereta tak boleh lalu. Banjir ni begitu, dia muncul dalam sekadar kilat, begitu cepat banjir ni, dan air nak surut ambil masa, berlakunya kesesakan lalu lintas, kehidupan seharian masyarakat itu terjejas. Kalau kehidupan seharian terjejas, directly kesejahteraan kita terjejas. We cannot do what we want to do. It's not our fault, but banjir. Kenapa banjir? Ini sikap orang. Akhirnya tutup cerita ini, isu ini, because it's your comment. Tutup cerita ini dengan langkah-langkah yang harus diambil supaya tidak ada lagi pihak yang tidak prihatin terhadap alam, sehingga boleh berlaku banjir yang memudaratkan membawa kesusahan kepada pelbagai pihak. Faham? Ini hanya pendekatan saya, Cikgu Sugus. Kamu mungkin tulis macam lain, ataupun kamu ada cara jawapan yang lain. Tak apa. Saya hanya nak kongsi satu cara untuk mendekati karangan-karangan yang berkaitan dengan komen. So when I say, what's your comment? Okay, you just watched my video, right? What's your comment? You can say it's good, it's bad, it's mixed, it's confusing. You can say anything as long as you can bagi alasan-alasan yang kukuh, bagi meletakkan pandangan anda dengan betul menepati kehendak soalan. Okay? So soalan ni fokus banjir, tak boleh keluar daripada banjir lah. Dan daripada banjir ni fokus utama dia memang kesan. 2 perkataan dia guna. Pelbagai kesusahan, banyak pihak diguna. Jadi fokusnya kesan, jadi kesan saja kena tulis 2, 3 perenggan. Sebab boleh tulis 1. Sebab banjir 1 perenggan okey. Sebab soalan pun ada sebut. Dan towards the end, sebelum mengakhiri ataupun dalam penutup, kamu boleh tuliskan langkah-langkah. Faham? Jadi kongsi dengan kawan-kawan kamu video ini. Sekiranya ada pelajar yang menjawab soalan nombor 3. Saya bagi 5 soalan, saya bagi jawapan. Tengok semua video dan tengok terutama bagi tumpuan kepada soalan yang kamu buat dalam SPM 2016. Okey, jadi siapa yang ada soalan-soalan yang lebih spesifik, tanya soalan saya lebih spesifik, kenapa cikgu kata macam tu dan sebagainya, terus hubungi saya, WhatsApp saya, that's the best. 6626 057 0196626 057. Kamu boleh WhatsApp saya dan tanya soalan, be specific lah, what do you want to check with me. Okay, thank you.